Alright guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni saya nak review sikit. Bukan review dia punya structure. Saya belum pakai lagi dia punya water float ni. Okay, jadi kita akan review lah sikit Okay, jadi kita tengok kat sini. Dia jenis stainless steel, bodinya stainless steel. Okay, ni saya ada buka skru dia lah. Okay, jadi structure dalam ni dia plastik. Okay, saya tak ada yang nak test stainless steel ke tak dia punya liquid tu. Jadi saya assume ikut harga dia, ni antara yang paling mahal lah. Okay, jadi kat sini kita tengok structure dia plastik dalam dia. Okay, ini dia punya float dia, sama konsep dengan yang saya review sebelum ni. Okay, jadi tahan tak tahan kena tunggulah. Kena pakai dulu. Okay, tengok berapa lama dia boleh tahan. Okay, sebab saya tengok ada orang review lain, benda ni boleh tahan lama lah. Okay, right. Assalamualaikum, bye.